e-invoice, adakah keperluan ekonomi negara kita? Tak, sebab dia pergi dengar cakap IMF. Polisi negara kita ditentukan oleh IMF. Polisi Anwar dia tak pernah janji e-invoice ni. Betul. Dia tak pernah terfikir pun ada e-invoice. Negara yang buat yang wajib, Singapura pun tak wajibkan e-invoice tau. Dia nak ke arah e-invoice. Tapi dia tak wajibkan. Dia ambil masa lama nak pergi ke fully e-invoice. Kita terus wajibkan dalam keadaan negara kita macam ni. Sebab apa Anwar buat? Kau tahu tak? Dia ikut IMF. Dulu Kenya masa nak pinjam IMF, tak berapa tahun dulu, Kenya buat e-invoice, merusuh satu negara. Sampai tumbanglah dia punya presiden dia. Anwar Ibrahim, negara kita buat e-invoice. Apa lagi? Bukan e-invoice je, macam-macam. Denda SSM. Kan? Dia tak boleh collect dekat rakyat, dia pergi buat, mewujudkan kaedah dan loophole supaya rakyat kena perah dan peras. Sampai punya jahanam Anwar Ibrahim ni, tak cukup dengan rakyat Olivia. TNB. Baru ni, bil naik. Merata-rata bil naik kan. Orang tunjukkan bil. Sampai apa kau tahu tak? Charge, apa nama ni? Charge rangkaian. Ke charge apa? Kau bayang naik. Bila naik ni, yang aku hairan ni, Jabatan Statistik betul-betul lah bekerjasama dengan Jabatan Perdana Menteri. Elektrik naik, Olivia. Harga barang naik. Inflation bawah 2%. Rakyat rasa elektrik naik, harga barang naik. Harga kau pergi beli apa-apa mahal. Tiba-tiba inflasi. Kadar inflasi bawah 2%. Lepas tu ceplos pakai. Kadar inflasi stabil bawah 2%, 1%. Kepala otak kau ingat orang tengok statistik? Tak. Kebanyakan orang tak tengok statistik Jabatan Statistik. Kau tahu apa dia tengok? Dia tengok harga barang kat kedai. Dia tengok harga barang bila dia pergi kena keluar berbanyak. Dia tengok harga barang dia pergi kat pasar. Ya, betul. Bukan sekat harga barang. Dia tengok hasil dia dapat berkurang. Kau ingat orang dengar ke? Hari ni laporan statistik DOSM menunjukkan. Tak, itu kau pergi bincang dalam akademik boleh lah. Kan? Lepas tu kau pergi cakap, katakanlah kalau kau pergi kalau kau pergi bercakap dekat orang, kononnya Jabatan Statistik, orang rasa lah kan, aku duk pergi beli barang pun rasa harga barang naik, tak payah nak sembang macam mana. So banyak je Jabatan Statistik ni membohong untuk menjayakan kempen. Ialah kempen supaya kadar inflasi harga barang tak naik. Lepas tu apa dia punya hujah? Ekonomi meningkat 4%, 5%. Okey, tak apa, mungkin betul. Tapi kita kena tanya, ekonomi bertumbuh ni apa manfaatnya rakyat rasa? Kau boleh tengok dalam grup Grab. Kau boleh tengok di kalangan peniaga. Kalau kau ada kawan, kita ada kawan yang memang terlibat dengan perniagaan runcit. Kan? Yang selalu pergi pasar, di peringkat pemborong ni. Apa dia orang bincang? Hello? Okay. So, ramai views. Ramainya viewers. Dengar tak? Ideal call. Boleh dengar. Okay lah, sembang sikit sebab diorang suruh menyampuk tadi kan. Ya ke? Ada orang suruh menyampuk. Okay, first of all, sebelum kita cerita pasal DAP tu, ada orang tanya yang beritahu yang saya dah silap besar pasal perkiraan dekat Perikatan PRN Johor baru-baru ni. Tapi sekejap, apa yang kita tengah dalam live PRN Johor baru-baru ni, tapi rasanya itu adalah ada beberapa update telah diberikan sepanjang PRN tu kan. Termasuklah pada awal kita kata BN mungkin akan hilang beberapa kerusi dengan apa benda yang dia buat. Kemudian last prediction tu memang ada sedikit salah, sebab saya kata apa yang PN buat tu akan menyebabkan PN hilang semua kerusi. Jadi betul PN hilang semua kerusi. Ada satu yang saya cakap salah, iaitu saya kata BN akan dapat 9 lagi kerusi, tetapi BN dapat 8. Jadi benda tu tak adalah apa orang kata tu jauh tersasar. Jadi kita nampak benda tu sebab, tapi sekarang ni nak tengok bagaimana Perikatan Nasional buat di Negeri Sembilan. Saya rasa dia akan repeat sama seperti apa yang berlaku dekat Johor. Di Johor dah beritahu dah, ramai orang marah kan, bila itulah kita punya forecast terakhir yang kita beri. Kita cakap kita akan bagi forecast as we go along kan, untuk near the nearer to the election date. Dan saya kata BN akan tambah, apa yang PN buat tu akan menyebabkan BN tambah 9 kursi, tapi BN tak tambah 9, BN tambah 8 berbanding dengan apa yang ada kata 50 lebih lah, 53 lah, 51 lah kan. Dan tapi bila cakap pasal DAP, jadi benda tu kita rasa ada sedikit kesilapan di situ. Daripada menang 9 dia menang tambah 8, daripada tambah 9 tambah 8. Tapi PN juga dapat kosong seperti yang mana kita cakap. Bersama tak ada buat apa-apa sebenarnya. Bersama is not even hardly giving any problem.
dia punya wave dia tu dia hardly giving any problem. Kita nak tengok jumlah yang keluar mengundi. Jumlah yang keluar mengundi tak semestinya lebih kurang daripada PRU yang lepas. Tetapi satu benda yang saya dah cakap, sesilap-silap saya, maksudnya daripada 9 kerusi dia akan dapat lebih, dia dapat 8. PN dapat kosong, memang PN dapat kosong. Sesilap-silap saya dalam benda tu, sebenarnya taklah silap anda pun, Olivia, kan? Ya. Bila as we progressing kan, sebab kita nampak based on the data tu, satu benda yang sebenarnya orang tak nampak ialah walaupun DAP kehilangan kerusi, populariti Anwar Ibrahim telah membantu Pakatan Harapan Johor. Ini orang tak suka nak dengar, tetapi itu hakikat dia. Populariti Anwar Ibrahim telah membantu menaikkan vote share untuk PH di Johor daripada 20% lebih kepada 36%. So I think itu adalah significant amount of votes untuk kerusi DAP. Bukan untuk kerusi DAP, untuk PH keseluruhan. So kena fikir gini DAP walaupun dia ditolak, tetapi secara keseluruhan PH punya undi bertambah daripada segi percentage. Okay? So jadi benda ni bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Ya, betul. Kita dah bercakap pasal DAP ni, masa tu orang tak percaya. Kita kata Chinese voters has moved away daripada DAP. Orang marah. Kita dah kata di Kuala Kubu Baru, dia orang dah move away daripada DAP. Kemudian Sungai Bakap. Lepas tu kita buat banyak kempen-kempen kita, dalam video-video kita letak subtitle Chinese sebagai example. Ya, orang betul. Orang kata ni kenapa ni? You are not being patriotic. Kenapa letak Chinese subtitle? Not knowing, tak ramai orang faham apa kita buat ketika itu. Ada orang kata kita liberal, Aidil? Liberal lah. Ada orang kata kita tak menghargai lah. Orang tak faham. Politik is an art. Politik is a strategy. Politik is all about perception. So kalau tak ada penghasut-penghasut yang boleh menghasut kaum Cina daripada kalangan orang Cina sendiri, penghasut-penghasut itu perlu datang daripada orang-orang Melayu sebagai contoh, yang boleh menerbitkan video-video dalam bahasa video-video dengan subtitle bahasa Mandarin. Itu adalah hakikat dia. So semua video-video kita dengan subtitle bahasa Mandarin semua receive juta-juta views before the account was taken down. Kita pun nampak masa tu kan, banyak gila babi orang tengok, banyak isu yang dibuat, and then well received among the Chinese. Memang ramai. Kalau boleh tengok dekat FB ID yang dulu FB viral tu kan, ramai juga followers daripada bangsa Cina. So we have been saying that DAP, orang dah move away daripada DAP, it's just that diorang masih tak dapat lagi alternatif yang lebih baik. Tapi orang tak faham. Orang keep saying that Chinese will keep voting for DAP. You are sorely mistaken. Number one, Chinese paling penting bukan UEC. Bukan dia tak boleh pakai seluar pendek pergi ke sana kemari. No. Dia bukan paling penting itu. Ada satu benda triumph above everything else. You know what? Money. Betul. Business community is feeling the pinch. Okay? Business community are not happy. Bila business community are not happy, Chinese takkan gembira. Okay. Diorang tahu kenapa masalahnya sekarang kan. I mean you can see whatever lah. Kau nak laga-lagakan Melayu lah, Cina lah, whatever lah kan. Tapi hakikatnya ramai kalau bisnes tu dijual barang-barang yang bukan, kalau tak jual babi, dia tak jual arak. Kebanyakan customer dia adalah orang Melayu. Betul. So the Malay cannot earn an income nowadays. Jadi Chinese pun affected. Kan? Banyak yang affected. Ramai yang affected. So jadi bila business pun is not doing well, what do you expect? China don't give a damn about your reformasi. They don't give a damn. They give about making me more money. If economy prosper, dia akan prosper. So, jadi apa yang kita cakap sebelum ini juga adalah tepat di mana Chinese dah move away daripada DAP. Siapa yang mula berkata Chinese has move away from DAP? Tim demi negara. Siapa yang mulakan kempen dengan buat video-video dengan subtitle Mandarin? Tim demi negara. Walaupun ramai penyokong-penyokong yang lepas tu boycott, tak nak beli barang kita. This happen. Dia tak nak beli barang kita sebab kita kata, oh, you all ni apa benda ni, pergilah pada Cina lah, apa benda semua sekali tak menghormati bahasa kebangsaan. Hello, bang, you cannot keep talking about menghormati bahasa kebangsaan lah, you cannot keep talking about this and that lah if you cannot win the country. Betul. Macam mana kau nak win the country? Statistically, is basically untuk turn the Chinese away daripada government. Sebagai contoh, DAP. Saya punya concern daripada Johor is more Malays are voting for Pakatan Harapan. Kita dapat tengok daripada situasi, more Malays actually makin ada lebih affinity kepada Anwar Ibrahim. You can suka tak suka benda apa yang kita cakap ni, benda tu dah berlaku. Kita tengok dekat statistik. Kita dah nampak. Dan memang macam kita kata akan ada masalah dengan AP, memang kita tahu yang akan ada masalah dengan AP.
It's just that dia nampak purely yang dulu orang kata Chinese, dia dah move away daripada DAP. Orang tak percaya, orang tak percaya. Ya, Apa betul. kita kata kan? Okay? Kita dah cakap yang PN akan hancur. Akan dapat 0 dekat Johor, PN dapat 0 kan. Kita kata PN akan dapat tambah 9 kursi, kita tak betul lah, dapat 8. Jadi bila dapat 8 tu saya rasa kita puji yang paling hampir tepat sekali dengan apa yang fokus untuk PRN Johor. So kita juga kata sekarang they are more Melayu kan, sebenarnya in support of Anwar Ibrahim now. Okay, so they don't support DAP, tetapi nampaknya significant increase, hampir 50% dia punya increase percentage tu, ianya adalah satu benda yang amat merisaukan, especially if you don't want Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri penggal yang kedua. So DAP dia boleh rebrand. Apa benda sebab DAP ni dia a survivor, seperti mana PAS is a survivor. PAS will do anything and everything. Dia akan jual dia orang punya prinsip ke apa benda sebenarnya akan buat. Macam contoh dekat Johor, Hadi Awang kata vote as long as they are Muslim. Imagine nanti bila dekat Terengganu atau Kelantan, adakah Hadi Awang akan cakap